Kau tak payahlah buat benda-benda ni. Bukan boleh ke mana pun. Tak payah berangan lah. Kau tu muda lagi. Jauh lagi perjalanan kau tu. Umur-umur macam kau ni, kau rasa kau boleh ke berjaya? Ayat-ayat ni orang sekeliling aku selalu cakap dekat aku pada satu masa dulu. Aku cuma ada satu impian yang sangat besar, iaitu untuk ubah nasib keluarga aku. Aku nak bagi the best dekat dia orang. Hari-hari satu soalan ni bermain dekat dalam fikiran aku. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Anak Mama boleh. Mama sentiasa doakan you, Kabi. Saya sentiasa percayakan awak. Awak boleh. Okay, jom. Kali ni, kita buat sama-sama. Alhamdulillah, aku dipertemukan dengan XLB Consultancy. Dah 2 tahun aku dekat sini, sedar tak sedar, banyak sangat perubahan dalam hidup aku. Aku rasa sangat bersyukur. Daripada aku rasa semuanya mustahil, aku dapat satu persatu impian yang aku nak. Alhamdulillah, betul lah orang cakap XLB ni memang fenomenal. Aku percaya setiap langkah yang aku ambil untuk aku nak grow takkan pernah mengkhianati hasil aku. Aku KB. Ni bukan pengakhiran, ni perjalanan aku dan aku akan terus berjalan.